Anda berada di sini bukan secara kebetulan. Fikirkan sejenak. Daripada berjuta-juta video yang boleh anda tonton, sesuatu dalam diri anda telah memilih video ini pada saat ini. Ini bukanlah hasil kerja algoritma semata-mata. Ini adalah panggilan dari kecerdasan anda yang lebih dalam, jiwa anda yang membimbing anda ke sini. Ia adalah satu isyarat jelas bahawa anda sudah bersedia. Sedia untuk melepaskan diri dari mod autopandu, dari scroll tanpa henti yang mematikan deria dan menumpulkan kesedaran anda. Anda di sini kerana sebahagian daripada diri anda sedar bahawa ada sesuatu yang lebih mendalam dalam kehidupan ini dan saat untuk mengaksesnya adalah sekarang juga. Kehadiran anda di sini adalah satu pilihan sedar, satu tindakan yang disengajakan oleh bahagian diri anda yang paling bijaksana, yang menandakan kesediaan untuk perubahan dan pembebasan dari kebiasaan yang membelenggu. Saat ini, di mana perhatian anda tertumpu sepenuhnya pada kata-kata ini adalah satu ambang yang amat kritikal. Tanpa anda sedari, satu penentu kurang semula dalaman sedang berlaku. Frekuensi tenaga anda sedang beralih. Laluan-laluan saraf di dalam otak anda sedang membentuk semula dirinya. Ini bukan sekadar metafora atau kata-kata puitis. Dalam fizik kuantum, kita memahami bahawa segala-galanya di alam semesta ini adalah tenaga, getaran dan frekuensi. Anda secara harfiah sedang menala diri anda ke sebuah realiti yang baru. Anggaplah proses ini seperti kemas kini perisian untuk jiwa anda. Dan dengan memilih untuk kekal hadir dan fokus, anda sedang memberikan kebenaran tanpa lisan untuk pemasangan kemas kini itu diselesaikan. Inilah saat di mana potensi bertukar menjadi kenyataan, di mana tenaga mula memejal menjadi jirim, bermula dari dalam diri anda. Anda mungkin mula merasakan sedikit kegelisahan ketika ini, keinginan untuk klik video lain, untuk memeriksa telefon anda, atau anda tiba-tiba teringat tugasan yang perlu diselesaikan. Jangan abaikan perasaan ini. Kenali ia dengan sedar. Inilah rintangan yang datang dari identiti lama anda. Menurut neuroscience, minda separa sedar anda yang mengawal 95% daripada tingkah laku harian anda diprogramkan untuk mencari keselamatan dan kebiasaan. Ia melihat sebarang perubahan walaupun positif sebagai satu ancaman. Suara inilah yang berbisik, kembali ke tempat yang selamat dan biasa. Tetapi ada satu suara lain yang lebih senyap dan tenang. Itulah suara diri anda yang lebih tinggi, kebijaksanaan dalaman yang telah membawa anda ke sini. Dengan hanya kekal di sini, bernafas melalui rasa tidak selesa ini, anda secara aktif sedang memutuskan corak-corak lama dan menyelaraskan diri anda dengan versi masa depan anda yang lebih berkuasa. Ini adalah tindakan penentangan terhadap pengatur caraan lama. Transformasi yang paling mendalam atau apa yang kita panggil sebagai lompatan kuantum dalam hidup anda tidak berlaku melalui tindakan luaran yang besar dan dramatik. Ia berlaku dalam detik-detik hening seperti ini melalui kuasa perhatian anda yang terfokus. Satu prinsip asas dalam medan kuantum ialah di mana perhatian pergi, tenaga akan mengalir. Eksperimen Dwi Celah yang terkenal dalam fizik kuantum membuktikan perkara ini secara muktamad. Tindakan memerhati mengubah hasil sesuatu peristiwa. Zarah foton berkelakuan sebagai gelombang kemungkinan sehingga ia diperhatikan, dan pada saat itu ia runtuh menjadi zarah di satu lokasi yang spesifik. Realiti pribadi anda berfungsi dengan cara yang sama. Dengan meletakkan perhatian penuh anda pada idea anjakan dalaman ini, anda sedang mengarahkan tenaga anda untuk mewujudkan anjakan itu dalam realiti fizikal anda. Anda sedang memilih satu kemungkinan daripada lautan kemungkinan yang tak terhingga dan menjadikannya realiti anda. Mari kita mendalami perkara ini dengan lebih jauh.
Ramai orang percaya bahawa perubahan lebih memerlukan kerja keras, pengorbanan dan masa yang panjang. Ini adalah pemahaman yang berasaskan fizik Newtonian, dunia mekanikal, sebab dan akibat yang boleh diramal. Tetapi anda bukan sekadar jasad fizikal yang hidup di dunia itu. Anda adalah makhluk kuantum, beroperasi dalam medan tenaga dan kemungkinan yang tidak terbatas. Lompatan kuantum tidak bersifat linear. Ia adalah satu peralihan serta-merta dari satu keadaan tenaga ke keadaan yang lain. Ini dicapai melalui prinsip resonance. Apabila frekuensi dalaman anda, iaitu gabungan pemikiran dan emosi anda, bergema secara harmoni dengan frekuensi realiti yang anda inginkan, realiti itu mesti muncul dalam hidup anda. Ia adalah hukum alam semesta yang tidak boleh diubah. Ini bukan lagi teori semata-mata. Bidang sains epigenetik yang semakin berkembang menunjukkan bahawa keadaan emosi anda boleh menghidupkan atau mematikan gen tertentu, secara literal mengubah biologi anda dari saat ke saat. Ajaran kerohanian kuno dari seluruh dunia seperti falsafah Vedanta telah menyatakan kebenaran ini selama beribu-ribu tahun. Untuk mengubah dunia luaran anda mesti terlebih dahulu mengubah dunia dalaman anda. Anda sedang menghantar isyarat elektromagnetik yang baru ke dalam medan kuantum, dan medan itu bertindak balas dengan menyusun semula pengalaman, orang dan peluang yang sepadan dengan isyarat baru tersebut. Inilah mekanisme penciptaan yang sebenar. Apabila anda mula beroperasi dari keadaan selaras ini, alam semesta akan mula berkomunikasi dengan anda secara langsung. Ia akan menghantar isyarat-isyarat, pengesahan dan petunjuk untuk memberitahu anda bahawa anda berada di landasan yang betul. Anda mungkin akan mula melihat corak nombor yang berulang dengan kerap seperti 11-12, 22 atau 4-44 di tempat-tempat yang tidak dijangka, terutamanya nombor 11-12. Anggaplah ini bukan sebagai satu kebetulan, tetapi sebagai satu anggukan daripada alam semesta, satu kedipan mata daripada kecerdasan yang lebih tinggi. Ia adalah mesej langsung yang mengatakan, kami melihat usahamu. Kamu sedang selaras, teruskan. Setiap kali anda melihat 11-11, jangan hanya tersenyum dan melupakannya. Gunakan ia sebagai satu arahan, satu pemicu untuk kesedaran. Berhenti seketika walau di mana pun anda berada. Tarik nafas dalam-dalam. Dan secara sedar, fokuskan semula fikiran anda pada realiti yang sedang anda cipta. Pada perasaan yang anda ingin rasai, seolah-olah ia sudah menjadi kenyataan. Jadikan ia satu amalan suci yang konsisten. Ini adalah jambatan yang menghubungkan alam gaib dengan alam nyata. Sudah tentu keraguan akan datang. Fikiran-fikiran lama yang penuh ketakutan dan batasan akan cuba menyelinap masuk semula ke dalam kesedaran anda. Anda mungkin akan mengalami cabaran atau halangan di dunia luar. Adalah sangat penting untuk anda mentafsir semula pengalaman-pengalaman ini dengan pemahaman yang baru. Perasaan mendesak yang anda rasa, sensasi fizikal yang aneh di dalam badan anda seperti debaran atau rasa panas, itu bukanlah kebimbangan atau tekanan dalam erti kata biasa. Itu adalah tenaga yang sedang bergerak. Ia adalah sistem lama dalam diri anda yang sedang dibersihkan untuk memberi laluan kepada sistem operasi yang baru dan lebih berkuasa. Cabaran yang muncul di hadapan anda bukanlah tanda bahawa proses ini tidak berkesan. Sebaliknya, ia adalah peluang yang disamarkan. Alam semesta sedang menguji komitmen anda terhadap visi baru anda. Adakah anda benar-benar mahukan perubahan ini? Bolehkah anda mengekalkan frekuensi baru anda walaupun dunia lama di sekeliling anda kelihatan menentang? Apabila anda menghadapi halangan, jangan berundur ke dalam ketakutan. Sebaliknya, tanyakan soalan ini. Apakah yang cuba diajarkan oleh situasi ini kepada saya?
Bagaimanakah saya boleh mengekalkan keadaan dalaman saya yang tenang dan berkuasa tanpa mengira keadaan luaran? Jawapannya tidak terletak pada melawan dunia luar, tetapi pada menstabilkan dunia dalaman anda. Mengekalkan keadaan koheren antara hati dan minda adalah kunci untuk mengekalkan momentum dan melalui sebarang cabaran dengan mudah dan anggun. Pergeseran itu telah pun bermula di dalam diri anda. Anda boleh merasakannya sekarang, bukan? Satu keheningan, satu rasa lapang, satu kesedaran yang lebih mendalam. Percayai perasaan ini lebih daripada anda mempercayai suara keraguan anda. Tugas anda sekarang adalah sangat mudah, tetapi memerlukan komitmen, kekal hadir. Apabila peluang muncul, walaupun ia kelihatan menakutkan atau tidak logik pada fikiran biasa anda, ambil tindakan kecil yang terasa selaras dengan jiwa anda. Anda tidak perlu melihat keseluruhan laluan di hadapan anda. Anda hanya perlu mengambil langkah seterusnya dengan penuh kepercayaan. Alam semesta tidak memberi ganjaran kepada perancangan yang sempurna. Ia memberi ganjaran kepada tindakan yang berani dan selaras yang diambil dari hati. Untuk mengukuhkan peralihan ini dan mengisytiharkan niat anda kepada alam semesta, saya menjemput anda untuk melakukan satu tindakan yang mudah, tetapi sangat berkuasa. Pergi ke ruangan komen sekarang dan tulis ayat ini. Saya memilih kebangkitan saya. Ini bukan sekadar komen di YouTube. Ini adalah satu pengisytiharan, satu penambat tenaga anda ke dalam realiti fizikal. Dengan menaip kata-kata ini, anda memberitahu diri anda, minda separa sedar anda dan medan kuantum bahawa anda sudah bersedia. Anda sedang menuntut semula kuasa penciptaan anda. Ingat, anda tidak sengaja menemui video ini. Anda telah dipanggil. Sekarang, jawablah panggilan itu.